Hadis ketiga daripada hadis 40. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه الترمذي ومسلم. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahawa tiada ilah selain Allah dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Riwayat Tirmizi dan Muslim.